Okey guys, so inilah dia Encik Aveta Nova 250, sebuah maxi scooter yang didatangkan khas dari Aveta. Dia datang dalam dua varian color yang berbeza. Yang ini diberi nama sebagai Metro Grey, yang ini pula diberi nama sebagai Emerald Green. Color hijau emerald macam gini. Memang smart teruk mat. Nampak color hijau, lepas tu sport rim color gold pula. Mantap. So untuk Nova 250 ni, dia didatangkan dengan enjin 4-stroke single cylinder, single overhead cam, 4 valve fuel injection liquid cool yang bersesaran 244.3 cc. Enjin ni dikatakan mampu menghasilkan sekitar 25.5 horsepower dan juga 23 Newton meter of torque. Dari segi lampu limpah dia kan, untuk Nova 250 ni dia didatangkan dengan sistem lampu limpah fully LED untuk dia punya headlight, tail light dan juga dia punya signal tu semuanya LED. Dilengkapi dengan smart key punya sistem. Dia pakai remote lah maksudnya, dan ini dia punya remote. Untuk display meter pula dia didatangkan dengan 7 inci punya TFT full colored display meter. Mempunyai ciri-ciri safety yang agak padu. Dia dilengkapi dengan dual channel ABS dan juga traction control. Seat compartment yang cukup besar 20 liter. Datang dengan 3 compartment. Ada lagi 2 compartment dekat depan. Lepas tu dekat tepi ni dia ada dual USB charging port. Selain daripada traction control, dual channel ABS, untuk Aveta Nova 250 ni juga ianya juga dilengkapi dengan TPMS, tire pressure monitoring system, dan korang boleh monitor dekat sini je. Selain daripada tu, untuk TFT meter dia ni korang boleh juga buat screen mirror dengan korang punya smartphone. And then yang paling best, dia ada dashcam. Tapi dashcam dia front dashcam sahaja. Tangki minyak dia pula berkapasiti 12 liter. Lepas tu dia punya berat pula adalah sekitar 165 kg. And then dia punya seat height tak berapa nak tinggi mat, 774 mm. Dan dari segi harga untuk Aveta Nova 250 ni, ianya bakal dijual pada tanda harga RM14,388, tidak termasuk road tax dan juga insurans. Dan yang bestnya, untuk Aveta Nova 250 ni nanti, untuk 200 pembeli pertama, diorang semua akan dapat percuma set monorack dan juga top box daripada GV lah, yang bernilai dalam lebih kurang RM750. Okay guys, so ini antara barang-barang yang aku selalu guna dalam aku punya video. So kalau kata korang berminat untuk beli, korang klik aja dekat beg kuning tu. Okay.